Jelaslah, obesiti bukan sekadar isu makan. Obesiti adalah satu penyakit. Ia bukan perkara baru, bukan teori semata-mata. Ia telah diketahui dan dibuktikan sejak berdekat lamanya. Tetapi malangnya, masih ramai yang memilih untuk percaya bahawa obesiti hanyalah akibat makan berlebihan atau kalori berlebihan. Sedangkan hakikatnya, itu hanyalah sebahagian kecil daripada cerita sebenar. Obesiti mempunyai corak, ada pattern, ada punca biologi. Contohnya, truncal obesity, lemak di bahagian perut, berkait rapat dengan kortisol yang tinggi, muka jadi bulat, moon face, muncul buffalo hump, lemak berkumpul di bahagian tengah badan, lemak di pinggul dan paha, lower body fat. Sangat berkait dengan ketidakseimbangan progesteron, pembesaran payudara tambah leher nampak bengkak, tanda jelas estrogen berlebihan atau estrogen yang rosak, estrogen dysfunction. Ini bukan kebetulan. Ini adalah signal hormon. Tubuh kita tidak menambah lemak secara rawak. Lemak akan berkumpul mengikut arahan hormon metabolik dalam badan. Sebab itu, kita nampak fenomena pelik. Ukur badan minggu ini, masih muat 2 minggu kemudian. Baju baru dah sempit. Ini bukan sekadar makan lebih. Ini tanda metabolik sedang out of control. Jadi persoalannya, kalau obesiti hanya masalah makan, kenapa bentuk lemak setiap orang berbeza? Kenapa ada pattern? Kenapa ada signal hormon? Kenapa perubahan boleh berlaku terlalu cepat? Jawapannya jelas. Obesiti adalah penyakit metabolik. Ia melibatkan hormon, bukan sekadar kalori, dan ia memerlukan rawatan yang betul, bukan sekadar diet semata-mata.